Lampu solar 20 watt untuk kaki camping. Lampu solar ni dia multifunction guys. Okey, dia ada plate solar untuk korang nak charge kat tengah panas. So sesuai lah kalau korang bawa pergi camping kan. Dan dekat bahagian depan dia ada lampu LED. Ini adalah lampu white yang mana dia boleh terangkan kawasan yang agak besar lah, tapi dia tak adalah terlalu terang sangat. LED dia memang banyak guys, korang bilang lah banyak gila LED kat sini. Kemudian ini adalah lampu slow. Korang boleh tengok dia ada 3 LED, tapi LED ni terang babe. Dekat bawah ni, ini adalah lampu untuk korang letak dekat kemah. So korang boleh nyalakan dia. Dekat bahagian tepi ni dia ada port USB untuk korang nak charge device korang. So dia boleh buat power bank lah. Dan micro USB untuk korang nak charge benda ni. So korang boleh charge gunakan micro USB ataupun korang boleh charge menggunakan solar. Lampu ni dia ada 3 mode lah. So kalau tekan sekali, ini adalah lampu slow dan dia memang terang guys. Nanti kita akan test dekat luar. Tekan yang kedua adalah lampu white ni. Lampu white ni kalau kita nak sekadar nak suluh kaki tu masih lagi lepas lah. Dan tekan lagi sekali, dia menyala lampu untuk tent. So kalau korang nak letak kat dalam kemah korang, dah boleh dah, tak ada masalah.